Steven Sim pergi ke Menteri Usahawan tu, dia macam a bit of downgrade, a bit. Saya tak terkejut, tapi dia tidak ada wow factor dalam rombakan kabinet kali ini. Oleh kerana ada figura-figura yang agak kontroversial yang dapat tempat dalam kabinet. Seperti contohnya Ramanan satu, dia dapat jadi menteri, dapat jadi menteri Kesuma. Dan sebab Kesuma ini sudah di branding cantik oleh Steven Sim, seperti mana Ben cakap tadi, banyak benda yang dilakukan. Saya rasa ini juga perlu berikan kredit kepada Steven Sim. Dan cuma dia agak pelik sedikit, Steven Sim pergi ke Menteri Usahawan tu, dia macam a bit of downgrade, a bit. Daripada Menteri Kesuma. Menteri Kesuma ni dia macam, kalau dulu kan MIC pegang, so dia macam top 3 menteri yang kanan-kanan. Sekarang ni dia daripada kanan pergi ke a bit of kiri sedikit, yang ke bawah-bawah sikit. Tapi saya rasa Steven Sim akan perform di mana saja beliau berada lah. Itu nombor 1. Cuma